Okay guys, Assalamualaikum, selamat sejahtera and welcome back to my channel. Okay guys, hari ni apa yang kita nak buat? Kita nak mula breeding dan ikan apa yang kita nak breed? Macam yang saya tunjuk pada video yang lepas, kita ada pair HMPK Super Gold. So, jom. Okay guys, ini adalah pair yang kita akan breed. Dari segi sizing, macam korang tengok pada video yang lepas, memang regular size guys. So, ini adalah yang jantan. Korang boleh tengok ikan jantannya. Dan ini adalah betinanya guys. Okay, dari segi sizing, size diorang ni lebih kurang sama. Dari segi form, dua-dua boleh flaring even betina pun boleh flaring dengan cemerlang. Dan dari segi finish, dua-dua ada finish yang besar. Cumanya yang jantan ni kalau korang tengok di bahagian caudal dia sedikit berlipat. Lipat sikit dia punya finish lah. Tapi tak ada masalah, kita akan breed juga. Dari segi color lebih kurang dua-dua gold yang tak berapa nak gold sangat. Tapi kalau korang suluh dengan lampu, nampaklah warna gold dia. Dan kekurangan dia mungkin dari segi finish, ada bintik-bintik orang kata red wash yang nak menjadi ke arah Vanda lah untuk jantan dan betina. Tapi jantan ni kurang sikit, betina ada banyak bintik-bintik Vanda. Jadi bila kita breeding nanti guys, okay, kita breed nanti ikan ni, berkemungkinan besar kita akan dapat Super Gold clean dan mungkin kita akan dapat juga Vanda lah. Dan dia punya Vanda tu Vanda berpasir guys. Tengok finish dia agak berpasir guys. Okay, so tanpa berlengah lagi, jom saya nak tunjukkan dekat korang tempat breeding untuk pair kali ni guys. Okay guys, so ini adalah bekas breeding. Saya dah set up siap-siap dan saya dah tutup. So saya akan buka dan korang boleh nampak lah bekas breeding dia macam mana. Ini adalah bekas standard breeding yang selalu saya gunakan sepanjang saya breed di channel YouTube saya. Dan ini adalah setting yang ada di bahagian dalam guys. Okay, untuk air, pastikan air tiada klorin. Dan saya ada letakkan pati ketapang, daun ketapang dan garam kasar. Untuk kedalaman air pula, korang boleh tengok jari saya. Tengok jari saya, kita celup. Ini adalah kedalaman untuk setting breeding kali inilah. Jadi ini adalah breeding HMPK. Jadi inilah setting yang sesuai untuk breeding HMPK. Sekiranya korang breed half moon, pastikan air lebih dalam lah. Pasal ikan half moon ni finish dia besar. Jadi untuk keselesaan dia nak breeding tu, pastikan ada ruang yang besar lah. Okay guys, so tanpa berlengah lagi, ini dia guys induknya. Kita akan masukkan ke dalam bekas breeding. Jadi ini bahan yang saya gunakan. Kalau korang direct air pipe, jangan lupa gunakan anti klorin. Okay, anti klorin ni kalau korang berminat, korang boleh dapatkan di kedai ikan. Mana-mana kedai ikan pun ada. Tapi kalau korang nak beli secara online, korang tekan saja link yang saya letakkan di description. Dan seterusnya guys, garam kasar. Garam kasar yang saya gunakan ni, garam saya beli dekat kedai runcit je. Tetapi kalau korang tak jumpa di kedai, nak beli secara online pun, korang boleh tekan saja link yang saya sediakan di description. Saya sediakanlah link untuk korang nak dapatkan garam kasar. Dan sudah tentu guys, saya gunakan pati ketapang jahat. Berapa banyak bang untuk bekas breeding? Untuk bekas breeding dengan ketinggian air yang saya tunjukkan sebentar tadi, saya menggunakan satu penutup ni guys. Okay, satu penutup ni. Jadi warna air tidak terlalu coklat, sesuailah untuk ikan solid gold. Dan untuk breeding ikan-ikan ni dah cukup selesa lah. Macam korang tahu, setting air, nampak ni saya baru tukar air kat sebelah sini. Yang sebelah belakang ni saya dah tukar 3 hari. Korang boleh tengok, untuk setting guna ketapang jahat ni guys, memang ikan akan buat buih kau-kau guys. Abang, tunjuk lagi bang yang ada buih. Ada banyak guys. Hampir kesemua ikan menghasilkan buih dengan pati ketapang jahat. Okay, so kalau nak dapatkan pun, korang boleh tekan saja link yang ada di description ataupun di komen di bawah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula saya masukkan dulu si betina ni guys. Tengok guys, dari segi sizing guys, ikan ni memang regular size, besar, cantik guys. Lawa. Tapi korang nampak tak dekat bahagian finish dia, ada percikan Vanda berwarna merah. Kita panggil dia red wash lah. So kalau kita breeding ni, insyaAllah boleh dapat juga percik-percik ni dekat anak dia. Pasal si jantan ada, si betina pun ada guys. Tengok perut dia guys. Okay geng, satu lagi untuk betina ni, saya ada bagi makan anak gapi so lebih kurang 1 minggu saya bagi dia 2 kali anak gapi untuk mendapatkan protein yang tinggi. Okay, protein yang tinggi. Jadi hasil breeding, alamak ada rambut lah. Hasil breeding insyaAllah banyaklah anak dia.
So kita mengharapkan hasil dia banyak. So kita akan masukkan dalam bekas breeding. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk betina kita dah masukkan. Jadi untuk jantan pula, ni rupa jantan, korang boleh tengok finish dia memang cantik. Cuma dari segi warna gold dia agak sedikit kurang. Di bahagian hujung-hujung finish dia jadi putih macam butterfly pun ada kan. Jadi warna dia agak kurang lah. Tapi dari segi finish insyaAllah memang besar. Cuma yang ini mungkin tak dijaga dengan baik sangat. Ada berlipat sikit dekat bahagian caudal. So guys, tanpa berlengah lagi, kita mulakan sesi suai kenal untuk HMPK Super Gold. Jadi setting dia senang saja. Sediakan bekas untuk betina, sediakan ruang yang besar untuk jantan, ada daun untuk mereka bersembunyi. Andai kata betina tu takut kena bantai, dia akan bersembunyi. Andai kata jantan yang kena bantai, dia pun akan sembunyi dekat daun juga. Dan satu lagi, kita sediakan plastik untuk ikan buat buih. Jadi saya gunakan plastik biasa saja, Lucina transparent, supaya kita boleh nampak ada anak ke tak ada anak dekat atas ni guys. Sekiranya dia buat anak dia buat buih dekat daun, jadi masalah lah guys. Sebab daun ni kita tak nampak bawahnya. Kalau ada telur kita tak tahu, kalau tak ada telur pun kita tak tahu. Jadi lebih baik sebenarnya daun tu tenggelam lah, supaya dia boleh buat buih dekat sini. Sebab tu saya letak betina dekat sini. So dia akan buat buih kat sini. Kalau saya buat betina kat sana, dia akan buat dekat daun. Tapi tak tahulah, kalau tiba-tiba rajin pula dia jumpa betina buat buih sana, janganlah. So harapnya daun tu tenggelam lah kejap lagi. Sebab saya baru letak kan. Patutnya saya tunggu dia tenggelam. Tapi tak apalah. So kita akan tutup. Kita akan biarkan proses breeding ini. Saya akan biarkan selama 1 hari lebih ataupun 2 hari. Baru kita akan tengok result buihnya macam mana guys. 2000 years later. Okay guys, hari ni dah masuk 3 hari. Kita buat sesi suai kenal. Dalam tempoh 3 hari guys, saya langsung tak tengok, langsung tak buka. Jadi ini adalah first saya nak buka dan nak check. So maksudnya kita sama-sama tengok guys, ada buih ke tak ada buih. Dan buih tu dekat plastik ke atau dekat daun ketapang dia letak. Jom guys kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Tantah induk betina dah terlepas dah bertelur dah. Kita tengoklah, bismillah. Okay guys, buih banyak. Tu jantan ada, betina ada, buih dah banyak. Tunggu apa guys, kita buat sesi breeding sekarang juga. Okay, so saya akan lepaskan induk betina bersama dengan induk jantan. Bismillah. Okay guys, sekarang ni induk sudah bersama. Kita akan biarkan lebih kurang 1 hari setengah lagi. So korang boleh tengok betina terus pergi ke sarang. Dan mungkin si jantan akan buat kerja dia lah. So korang boleh tengok buih memang banyak guys. Banyak, tebal. Harapnya breeding kita menjadi. Nampak gaya macam betina yang mengajak jantan. Harapnya menjadi guys. Bismillah. Okay, so dalam tempoh 1 hari setengah kita akan check balik sama ada telur ataupun tidak ada telur. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga menjadilah. Okay, so guys kita tutup balik untuk memberi privacy kepada ikan-ikan ni. Okay guys, dah masuk 12 jam sebenarnya. Kita nak check sama ada telur atau tiada telur. So saya buka flash, kita nak tengok ada telur ke tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, main kat sana pula diorang. Jantan memanggil ke membantai tu guys. Memanggil tu. Tapi kita tengok ada telur ke tak ada telur. Ada kuning-kuning guys. Kuning-kuning ni macam telur rosak. Aduh, telur rosak lah guys. Banyak pula tu. Banyak gila masalahnya. Ni lagi yang ni telur rosak ni. Dia tak ada nampak rupa macam telur pun. Ke nak biar dulu
Sebab tengok dari gaya si jantan. Ni betina. Sudah. Betina pula yang bantai jantan. Tapi jantan memanggil lah. Jantan memanggil. Nampak jantan gelek tu. Tapi nampak gaya macam dah habis dah telur ni. Okey. Nampak gaya belum lagi guys. Kita biar dulu. Walaupun nampak macam dah telur busuk. Alright, so sekarang dah masuk 24 jam satu hari. Saya pun tengah bagi ikan flare. So alang-alang tu kita tengok teruslah ikan kita. Jadi guys, adakah yang kuning-kuning tu telur busuk? Kita tengoklah ada tak telur baru. Bismillah. Korang boleh tengok betina dah menyorok. Okay, tapi jantan dia memang tak. Okey. Macam mengajak lagi. Ke menghalau. Kau tengok dekat sini. Ini telur dah guys. Nampak? Dah ada telur guys. Macam tak banyak pula. Saya rasa telur dah ada. Cuma adakah perlu kita keluarkan betina? Sebab perut dia pun dah kempis tu guys. Tapi nampak gaya jantan macam mengajak lagi. Tapi pipi buka. Macam mana ni guys? Saya ingat elok kita keluarkan betina lah. Nampak? Halau lah. Halau, jangan bagi duduk. Jangan mengajak lagi guys. Jangan mengajak lagi. Okey, cukup lah kita keluarkan betina. Gaya dia macam memanggil-manggil lagi guys. Jantannya macam tak puas lagi. Tapi saya tengok tu macam dah habis keluar dah betina tu. Ekor pun dah koyak-koyak dah tu. Kita keluarkan guys. So korang boleh tengok ada telur. Nampak ada telur alhamdulillah. Tapi tak banyak lah seperti yang saya harapkan. Sekarang ni kita akan keluarkan betina. Betina dah jauh daripada buih, baru saya akan sauk lah. Berhati-hati je kita sauk guys. Kita keluar pula. Air jangan kocak sangat. Okey, jom kita tengok keadaan ni guys. Bismillah. Finish dia agak rabak guys. Tu caudal dia agak koyak Caudal dia ada koyak. Anal dia okey kot. Caudal dia dah ada koyak separuh. Okey, kita keluarkan dulu. Jadi kita akan terus tutup bekas breeding ni. Biar kasih jantan menjaga telur sehingga menetas lah. So macam korang boleh tengok ada telur. Nampak warna putih susu ni. Tutup balik. Okay guys, so kalau korang nak tahu update untuk breeding Super Gold ni, jangan lupa guys tekan butang subscribe and like video ni. Saya akan update pada video akan datang insyaAllah. Harapnya hasil breeding kita menjadi dengan jayanya. Dan guys, untuk breeding kali ni saya akan 100% menggunakan kaedah tahun 2020 breeding bagi makan fry menggunakan telur kuning. Lantaklah orang nak kecam saya ke apa kan. Sebab saya kan dah lama sepi dekat YouTube ni. Jadi biar saya buat benda yang orang nak kecam, banyak sikit views. Tak adalah guys, saya cuma nak throwback balik je kejayaan breeding dulu. Saya guna telur kuning. Saya ada je BBS apa semua, tapi itulah saja-saja kita nak try guna telur kuning macam dulu-dulu guys. Okay, korang yang tengok video ni pernah tak guna telur kuning untuk jadikan makanan fry ikan laga? Kalau pernah, cuba komen dekat bawah. Guys, saya ada satu pantun untuk korang. Ikan laga berwarna-warni berenang ke sana dan ke sini. Korang dah subscribe ke channel ni? Kalau belum, cetekan sekali.
Thank you for watching guys. Kita jumpa next video. Bye.